Okey, Assalamualaikum. Ketemu lagi ke channel saya, jualan channel kita. Okey, kita akan nak pasang lah. Tadi kita dah unboxing. Kita nak pasang kat sini. Okey, vacuum ni. Kalikonya ni kita boleh, dia patutnya diri lah. Diri duduk lah. Kat sini kita ada ni, dia punya roda dia. Lepas tu yang ke bawah ni ada roda juga. Dia boleh main lah. Terus kita boleh pula ke sini. Macam ni kan. Macam ni. Ni. Macam ni. Pusing. Okey. Kita tengok sini. Ini untuk dia punya Cas. bukan. Ini untuk kita punya ni. Ni. Kita tarik. Kita stop kan. Bila kita tekan. Kita kena pegang tau. Jangan dia. Kalau boleh selalu kita pegang lah. Okey. Kita lepas ni kita lock. Kalau tekan ni dia boleh masuk. Okey. Itu cara nak guna yang kepala ni lah. Okey, yang ni untuk on off. Yang ni untuk minimum dengan maksimum. Kita try dulu. Lepas tu kita tegakkan. Senang je, simple je. Okey, kita ambil ni macam biasalah. Nampak ni. Dia punya saluran dia ni. Ni kan. Ni masuk dalam. Lepas tu kita pulas, nampak? Masuk. Kita pulas. Dia lock. Nak dia lock. Ada ni masuk dalam ni. Ni dia punya pengawal ni. Ni masuk dalam tu. Ni dalam sini. Ni sawah. Rosak nanti kita ada waranti. Tu di lock sini. Belah sini tu lagi. Masukkan. Dia lock. Okey. Dah. Lepas tu, yang ni dia bagi sekali ni. Muncung untuk kawasan-kawasan yang sempit-sempit. So jangan hilang lah bos ni. Jangan bagi anak main pula. Ada macam ni anak gaji-gaji ke. Okey. Lepas tu kita masukkan. Dah habis. Ni kalau kita nak panjangkan kita ni. Macam tu. Lepas tu nanti kita try dulu. Kita ambil yang vacuum, kita ambil yang jenis berus habuk flexi, ataupun kita ambil muncung lansir, ataupun kita ambil muncung tilam. Muncung tilam. Ni muncung tilam ni. Kita ambil muncung tilam ni. Biasa je foto pad dalam pad. Ya. Kan macam ni lah. Soalan tu je. Soalan tu. Okey. Dah siap. Tada. Nampak? Cantik? So kat sini kita boleh laras lah. Sini depan ni kita boleh laras. Okey, duduk macam mana? Okey, macam ni. Lepas tu kita nak, macam kita nak pendek sikit kan? Ajar dia pendek sikit. Tekan ni. Ke depan sikit. Macam tu. Selesai kita lah. Okey. So kita tes. Kita dulu. Pasti ni. Okey, buku warranty dia nanti kita akan hantar sikit. Ni guna untuk lansir. Kita akan tengok video guna kat lansir. Dah siap. Dan kita pasang. Okey, sini ada habuk. Okey. Sini ada habuk. Kita nak test. Nampak habuk ni kan dekat lansir rumah kita ni. Okey. So kita ambil ni. Tarik ni. Ni. Tekan. Pasang. Ni. Cabut kepala ni dulu. Kita pasang. Okey. Kat sini. Kita on. Dia nak off lah. So kat sini dia punya on off. On off. Ni on off ni. On. Ni off. Dengar tu power tak power dia punya. Bunyi dia tu dan dia punya sedutan dia memang kuat. Okey, kita mula test. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tekan. Yang ni untuk minimum lah. Ni untuk minimum je. Ni.
kan? Blok. Oh dia. Oh. Oh. Ui. Okey, jadi untuk minimum tapi tidak untuk maksimum. Ni yang satunya, ni 2, 3, 4, 5. Dua. So, ni korang kalau nak beli untuk memang jenis yang rumah berkapet, memang sesuai pakai ni Panasonic jenis ni. Okay, 2200 watt. Okay, Panggil apa? sikit saya tinggi. So okey. Ui, wow. Kuat. Okey. So lepas saja nak off. Sekian saja pesan saya untuk kali ini. Jangan lupa lah subscribe video saya. Nanti saya letaklah produk tu dekat produk dan jangan lupa lah tinggalkan komen kat bawah. Kalau korang dah pakai ni, boleh komen kat bawah. See you, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.